Assalamualaikum dan selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kai Malaika Kajora binti Khairul Nizam dari kelas 4 Kreatif SK Tanjung Senak. Saya berusia 10 tahun dan hobi saya membaca buku. Cita-cita saya untuk menjadi seorang pendidik suatu hari nanti. Dalam video ini, saya sangat teruja untuk berkongsi dengan kawan-kawan semua sebuah buku yang saya telah baca. Tajuk buku ini adalah Anak Ayam yang Tidak Dengar Kata. Buku ini dalam dua bahasa. Dalam buku ini terdapat banyak bahagian yang menarik dan dapat dijadikan tauladan. Jadi, mari kita dengar. Pengarang buku ini adalah Iman Haikal. Buku ini diterbitkan di Kuala Lumpur oleh penerbit DE. Buku yang menarik ini mengandungi 32 muka surat bercetak dan dipenuhi warna-warni. Ia sangat sesuai dengan kanak-kanak seperti saya. Buku ini mengisahkan ketabahan seekor ibu ayam yang tidak putus asa berusaha mencari makanan. Beberapa hari ini, dia mencari cacing tetapi tidak menjumpai seekor pun. Ia telah muak memakan rumput. Dengan rasa sedih, ia pulang ke rumah dan tiba-tiba ia terdengar bunyi yang aneh. Apabila dicari, itu rupanya datang dari telur-telur dalam sarangnya. Bila semua telur telah menetas, muncullah seekor anak ayam yang aneh. Rupanya tidak sama dengan anak ayam yang lain. Siapa kamu? Mengapa kamu berbeza dengan yang lain? Rupa-rupanya terdapat seekor anak itik dalam kumpulan anak ayam itu. Ibu ayam sangat marah dan menendang-nendang anak itik itu. Kawan-kawan, sebenarnya sikap ini tidak boleh kita amalkan. Namun, anak itik tidak berganjak. Walaupun ditendang dan diherdik, dia tetap di situ. Tinggallah ia bersama keluarga ayam beberapa lama. Hinggalah suatu hari, seekor anak tercekik semasa makan ikan. Anak itik tidak makan kerana tidak dibenarkan oleh ibu ayam. Anak ayam yang malang itu berlari ke kolam untuk meminum air. Tetapi, ia tidak pandai berenang dan hampir lemas. Anak itik yang terpinggir itu tanpa membuang masa berenang ke kolam dan menolak anak ayam yang malang itu. Ibu ayam berasa malu dengan sikapnya selama ini yang berlaku zalim dengan anak itik itu. Sejak hari itu, dia menyesal dan menasihati anak-anak ayam yang lain agar tidak membezakan sesama sendiri. Kerana kita tidak tahu bila kita akan memerlukan pertolongan mereka. Saya merasa insaf dan jauh berfikir setelah membaca buku ini. Sedangkan haiwan boleh berfikir akan perbuatannya yang tidak sepatutnya, apatah lagi manusia. Jadi saya sarankan kawan-kawan membaca buku ini dari mula hingga akhir. Sekian, terima kasih.